program hari ini adalah bingkisan Hari Raya 2026 di mana saya dapat idea ni kerana saya melihat mungkin ada yang kita terlepas pandang. Ya mungkin mereka pada tahun lepas mereka dapat, tahun ini dah tak dapat, tapi sebab John Shopping ni kita akan bagi kepada orang-orang yang belum pernah dapat lagi. Jadi saya ambil kesempatan ini juga adakan peruntukan sedikit untuk bingkisan Hari Raya ni kita bagi seekor ayam, beras 5 kilo dan bahulu. Jadi 100 orang penerima, 100 orang lebih penerima hari ini yang mana alhamdulillah mereka rasa seronok kerana mereka dapat juga kerajaan negeri rakyat menerima sumbangan-sumbangan daripada kerajaan negeri. Selain pada itu saya juga mendapat idea juga mungkin pada besok petang kita akan lancarkan lagi satu iaitu Monjong Raya. Monjong Raya ni saya akan mengedarkan 1000 pack biryani kepada pengguna-pengguna jalan raya, khususnya penduduk di sekitar Dun Tanjung Sepat. Mungkin mereka nak balik kampung ataupun mereka nak pergi ke meziarah dan sebagainya. Dan kita akan tunggu di sempang-sempang jalan. Di kampung-kampung, ada 10 kampung Melayu di Dun Tanjung Sepat ni yang akan kita agihkan 1000 pack ini kepada pengguna-pengguna jalan raya lah. Alhamdulillah lah sebab dapat bantuan ni so macam kurang sikit lah macam beban apa semua lah. So untuk bantuan ni macam first time lah saya dapat. Berbesar hati lah dapat sumbangan ni, dapat meringankan saya punya sedikit beban lah untuk menyambut hari raya ni.